buat apa dekat kedai RM2 ni, cik? Beli Oreo lah kawan. Saya dengar ada kes baru, cik. Kes apa tu? Kes curi motor. Oh, kat mana? Dekat kawasan sini juga. Ya. Yeah. Walaupun kita polis, kita naik motor juga. Oh, okay. Jom lah kita pergi kedai RM2. Jom lah. Bosku. Igu. Ada kucing ni, ada kucing. Ada kucing. Kat ni lah. Kucing-kucing ada yang igu. Tak betul lah. Orang hidup orang lari lah. Ada orang. Wah, tak tahu apa kat topeng. Curi motor. Ikut lah. Wah, baik dah rakam. Tinggal tuan yang cari. Aku ada bukti. Kena air lagi. Oreo tak ada ni. Oreo. Ada. Mana motor aku tu? Alah, tahu. Kucing ambil ni. Kucing. Tak ada. Kena curi ni. Tak jiwa kau ya. Macam mana ni? Mana motor aku ni? Tuan, jangan risau tuan. Jom kita cari. Boleh? Jom. Mana ni? Aduh. Ada jumpa apa tu? Tak ada tuan, tak ada tuan. Mana lagi ya? Di depan tu. Bau, cari ni apa bau? Ha? Cari motor. Motor ni apa? Igu. Oh. Pak Haji nampak dia orang ambil. Mati lagi belakang tu. Yo. Jom. Oh, letih Aku jauh aku lari kat besar aku lari motor ni. Dah start lah motor ni. Start lah. Aku dah hidup dah. Start dah hidup dah. Hidup dah. Letih Jauh ni. Mana? Dah jauh dah kita cari ni. Mana motor? Rasa ada dalam no. Jom kita tengok. Ya. Motor aku tu. Dah. Dia sebut. Motor apa ni? Satu lah. Dia tak mu. Tunggu. Saja start kali. Duduk. Duduk. Enggak orang motor sapi ni. Motor aku ni. Nak lagi mana? Mau duduk?
Bukan tak motor tau. Aku. Masa ni pun aku ikut dah mak ni. Mau bahan motor aku ada bukti. Bukan tak main. Datang ni. Muak, nama dah waktu datang. Eh, Hei. Muak dah habis-habis buat muak. Hari tu dah puasa, lepas tu main judi. Hei, Muri. Ada kali ni mu ikut aku pergi balas. Ada. Ambo. Ada. Ambil. Ambo. Dah lah bahan motor aku. Ambo. Oh. Lah ada dah. Ambo. Rồi ta cá